Masuk akal ni, maknanya kita minta polis tengok. Sekarang ni penipuan macam-macam. Kadang-kadang tak masuk akal. Penipuan ni, saya rasa kadang-kadang agensi yang diminta, kadang-kadang saya rasa mungkin kadang-kadang tak cukup buat. Yang diminta membantu. Dia sebenarnya benda-benda yang berkaitan dengan penipuan ni, dia kena masa kecil lagi, masa sikit mula tu kita dah tangkap. Tapi kita tengok kadang-kadang kita pun tak tahu macam mana penipu yang menipu ni, contohnya menipu scam. Dia denda 6,000 je. Dia dah berpuluh-puluh ratus juta dah dia tipu contoh. Tak masuk akal. Dan kita hantar protes. Minta dia review. Dan contohnya baru ni yang buat IC tu. Ada sampai Vice President tu. 3,000 je denda. Masuk akal ni, maknanya kita minta polis tengok. Tak jadi ke tidak? Pasal kita benar kan, dia jadi tak mahu kuat. Jadi apa? Dan dia bina network. Jadi bila network tu pertama besar sampai tak ada nak buat apa. Bebas Along, bebas riba. Ayo kembalikan ketenangan hidup anda. Lebih 15,000 kes berjaya dikendalikan. Untuk bantuan, layari bebasahlong.com atau hubungi 019 359 1000.